Semua tengok how to be confident with camera. Hai semua, beli barang bersama saya. Kita ambil chili dulu guys. How to be confident with camera. Setiap video kita record. Betul tak? Setiap moment kau nak post. Tapi tak apa, kita belajar. Saja je lah sambil. So let's go cari barang yang kedua. So ini dia carrot. Carrot dia besar-besar. Besar-besar kalau buat meniaga rugi. Dapat sikit je. Nampak? Pun dah mahal. Sorry guys, kamera kita ni. Kita nak ambil serai. Serai RM2.5. Kita nak ambil sawi. Semua tengok how to be confident with camera. Bukan kamera pun sebenarnya. Semua pandang pelik. Oh lupa aku tak bagi topi hari ni. Ni dia. So, jom kita kembang. Ni dia barang yang aku beli. Ini dia pula. Ini kita ambil sandang garam RM14.8. Ini barang panas dah ni. Kejap naik amal RM16. Kejap RM15. Aku tak faham. Barang makanan ni berubah. So ini dia lemon. Ini pun barang panas. Kenapa dia panas? Mentah ni pelik. Kadang-kadang harga dia naik, harga murah. Itu kita boleh sebab dia expect. Mungkin dia banyak lah sebab-sebab tertentu tau. Ada yang betul ni timun. Tiba-tiba timun naik harga. Dia tanya sebab apa? Sebab dekat apa? Dekat pihak pengeluar, betul timun tu tak boleh nak keluar. Pekerja semua kena angkut. So aku faham tak? Dia ada banyak punca lah. Kadang mungkin sebab ekonomi. Tapi dia dulu beli lemon sebiji RM1. Sekarang RM2. Dia tengah RM8. Easy lah. Ingat apa? Bahan mentah tak ada dark side tu. Dark side apa? Aku tak tahu namanya. Perubahan harga tu memang banyak. Tapi pasal kenapa tu banyak keadaan dia kan. Tapi dia tak semua benda lah. Dia macam tiba-tiba je berubah. Macam beras, timun, santan. Dia yang banyak orang guna, lagi banyak lah diorang main harga. Tentu lah. Sini macam ni kan, kita niaga kan, so kena hadap lah. Cuma beza ada time ada untung sebab barang murah. Okay lah, dia orang tak tahu hakikatnya barang murah ke mahal, kita harga tetap macam tu. Nak ubah selalu pun dok dia ikut pergerakan semasa lah. So sudah selesai membeli. Alah berat ni. Sudah selesai, tinggal nak pergi bayar. So dia selekeh sikit hari ni. Sebabnya kalau di pasar masih kecil. So jom kita tengok berapa perbelanjaan hari ni. Ni tak cukup berat pun. Ni barang-barang basah. Barang basah je banyak. So tak banyak sangat untuk spend. Belanjaan aku hari ni 300 lebih. Nambah sikit dapat. Aku cari pisang abu untuk goreng pisang cheese. Banyak je pisang. Ini lubuk pisang bukan kat sini banyak lagi dekat sana. Banyak lagi tempat. So tengah pilih pisang mana yang boleh digoreng. Kalau tak masak pun tak sedap. Kalau terlalu masak pun tak boleh. Tak sangat pada pisang ni, tapi untuk goreng pisang cheese, untuk pisang roti canai ada lah. Aduh, pisang belangan kan. Macam mana? Tutup. Macam. Ini apa? Beli hitam kira sudah selesai beli barang. Nampak ya? Dah selesai beli barang. So, kita balik. Inilah dia NSK kita. Dekat mana? Dekat Gombak. Jauh sekejap. Dua Puncak Alam beli barang kat NSK Gombak. Bye bye semua.